Hari ni kita datang ke branch Public Gold sebab nak pergi jual emas. Jom kita masuk tengok untuk macam mana tahu prosedur nak jual emas dekat Public Gold. Scan. Alhamdulillah dah selesai dah urusan jual emas. Saya datang pukul 5.30, tak sampai 12 minit, 5.45 macam tu. Urusan jual dah selesai. Masih Encik, kalau jual dekat cawangan, duit tak akan diberi secara tunai, akan bank in lah dalam akaun bank. Hanya di HQ, di Menara Public Gold saja, kita akan dapat tunai sekiranya buy back non Public Gold. Apa dia masuk bank lah? Apa? Penting dia masuk bank lah. Ni duit beli jual emas ni. Belum lagi, tengok dia ambil masa sikit, pukul 6 lebih ke pukul 8 macam tu. Jadi makcik, apa perasaan makcik, senang tak nak jual emas dekat Public Gold? Senang. Lama ke sekejap? Kejap aja. Mudah lah, mudah. Kan kita bukan setakat boleh beli emas dekat Public Gold, nak jual pun boleh. Jenama lain pun boleh jual juga, tak ada masalah. Public Gold terima je semua jenis emas asalkan emas tulen.